Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua orang-orang yang baik dan ikhlas, yang mahukan Tuhannya, insya-Allah. Hari ini saya nak bagi tahu tentang 3 kaedah untuk mengenal hujah Allah di setiap zaman. Ia bersumber daripada Al-Quran dan hadis. Itu saya kadang-kadang kan kita risau. Kita risau kan. Risau apa? Kalau kita benar-benar ikhlas cari Tuhan kan, kita berpegang pada sumber, pada dalil. Contoh dalil yang pertama. Kan, setiap utusan Tuhan mesti dilantik oleh Allah. Kan, contoh Adam, aku ingin melantik seorang khalifah di muka bumi. Maknanya Allah yang melantik. Dan aku ingin melantik Daud sebagai seorang khalifah. Nampak tak? So Allah yang melantik. Dan seterusnya, dan Nabi dan Rasul yang seterusnya yang akan melantik. Siapa yang mewarisi dan roh Allah yang dibawa dan untuk membimbing umat manusia. Itu kaedah pertama. Kan? Macam mana Abdullah Hashim Abba As-Sadiq alaihissalam yang claim namanya dalam wasiat Rasulullah yang bagi tahu. Maknanya bersumber daripada hadis. Imam Ahmad Al-Hasan Mahdi pertama Al-Yamani, yang namanya ada dalam wasiat Rasulullah. Maknanya Rasulullah yang melantik mereka, yang ada nama mereka dalam wasiat Rasulullah. Mana Allah yang melantik mereka. Kaedah pertama. Kaedah kedua, Allah mengajarkan nama-nama benda kepada Adam. Kan, maknanya setiap utusan Tuhan ni ilmu-ilmu dia mesti tinggi di atas semua manusia, di bawah Allah. Sebab apa? Dalil ayat Quran tu. Allah mengajarkan nama-nama benda kepada Adam. Kan? Itu menurut Abba Sadiq alaihissalam, kan, wahyu ni ada 3 cara. Pun bersumber daripada Al-Quran juga yang turun. Tapi tuan-tuan tak perasan sebab ulama tak pernah kupas benda ni. Kan, yang pertama mesti perantara Jibril. Ini popular. Kan? Yang kedua, Musa bercakap direct dengan Allah. Kan? Yang ketiga, macam Yusuf, macam Ibrahim dengan mimpi. So ada 3 cara. Kan? 3 cara untuk diterima wahyu. Oh, lepas tu ada orang kata pula, "Oi, mana boleh kan? Maknanya Nabi dengan Rasul yang terima wahyu." Tuan-tuan nak cerita apa? Kan, itu hanya ilmu-ilmu ulama. Apabila Al-Mahdi datang, dia bagi tahu, kan, hatta dalam ilmu-ilmu Ahlul Bait sendiri bagi tahu apa dalam Al-Quran tuan-tuan baca. Mak Musa bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, tetapi kenapa Jibril berbicara dengan dia? Maryam bukan seorang nabi, seorang rasul, tapi kenapa Jibril berbicara dengan dia? Bukan wahyu. Itu kaedah kedua. Dia ilmu dia mesti di atas semua manusia. Dan pada zaman mana pun, zaman Adam, zaman Nuh, zaman Musa, Ibrahim, zaman Isa, hatta zaman Muhammad, ilmu para hujah Allah ni mesti di atas semua manusia. Dan kaedah ketiga, kan, Allah memerintahkan semua makhluk bersujud pada Adam. Kembali kepada ketuhanan Allah. Hanya Allah yang layak melantik para utusan dia, memanggil semua manusia ni al-bai'atu lillah. Kan, panji, kan, kembali kepada ketuhanan Allah, tinggalkan segala sistem demokrasi, kan, sistem lantik manusia, lantik pemimpin dia. Memang tak ada dalam Al-Quran, dalam mana-mana kitab pun tak ada dalil yang Allah membenarkan manusia melantik pemimpin dia sendiri. Tak ada. Sebab agama ni adalah agama milik Allah. Dan apabila agama milik Allah, Allah mempunyai kerajaan langit, kerajaan bumi dan segala sesuatu dia menguasai. So, di mana hak kita? Kalau kita lantik pemimpin kita sendiri di dalam agama Allah, bermakna kan, kita telah mensyirikkan dia. Syirik yang anda tidak sedar. Mereka menjadikan para rahib dan pendeta agama sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Surah At-Taubah ayat berapa? Saya tak ingat, nanti kena cek dulu. So, 3 kaedah ni. Kan? Abdullah Hashim Abba As-Sadiq menyeru kalian semua tinggalkan sistem demokrasi yang telah menghancurkan dunia ni. Tuan-tuan tengok macam mana
Arab Saudi macam kan, bersetongkol dengan Amerika, Dajjal, sistem Dajjal. Al-Mahdi datang bagi tahu Dajjal sebenar, Dajjal Akbar tu Amerika. Tuan tengok kan, fitnah-fitnah datang daripada para ulama yang bukan ahli dia, bukan pewaris Nabi yang sebenar. Beritahu Nabi tak tinggal pewaris lah, Nabi buta huruf lah, difitnah. Ni fitnah Dajjal. Dia pun sokong sistem kerajaan mana naik, dia pun sokong yang tu. Tengok Jakim. Inilah Dajjal yang Nabi takuti. Kan, para ulama ni Nabi lebih takut pada Dajjal. So Dajjal ini adalah lidah-lidah yang tidak mahu kita bersujud pada ketuhanan Allah. Sebenarnya Iblis dah berjanji dengan Allah, aku akan pastikan anak cucu Adam ni kan akan jadi macam aku juga. Kan? Adam ni kan tak layak memerintah, anak manusia ni tak boleh memerintah. Aku akan pastikan. Sebab tu 124,000 orang Nabi dah datang, dah muncul. Kan? Sampai Nabi Muhammad SAW pula sampai. Kan? Makam penghambaan dia dengan terbunuhnya keluarga dia, dibunuh oleh umat dia sendiri. So makam dia tu naik. Jadi mengutuskan para imam dan para mahdi pula daripada keluarga Muhammad. Di mana Allah dan para malaikat pun berselawat dekat atas Muhammad dan keluarga Muhammad. Bayangkan, dalam solat anda wajib selawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Ketua pemuda syurga Al-Hasan Al-Husain adalah Ahlul Bait, keluarga Nabi Muhammad juga. Fatimah Az-Zahra, penghulu wanita syurga dari keluarga Muhammad juga. Bayangkan, kenapa dalam ramai-ramai wanita daripada Tok Hawa dulu sampai sekarang, hanya Fatimah penghulu wanita syurga. So wanita-wanita, kakak-kakak, puan-puan yang nak masuk syurga, tuan-tuan kena melalui Fatimah Az-Zahra. InsyaAllah semoga mendapat pemahaman dan berbai'ahlah kepada Allah. Hubungi kami macam mana nak bai'ah. InsyaAllah. Assalamualaikum.